Abu Hurairah, malam tadi jadi apa? Jadi sekarang ni kita cerita tentang syaitan. Ada sahabat Nabi radhiyallahu anhu, Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia pernah berjumpa dengan iblis. Dia pernah berjumpa dengan iblis. Dia bertugas menjaga Baitul Mal. Baitul Mal ni maksudnya tempat simpanan harta-harta yang dibayar kepada negara lah, kalau kita faham sekarang, kepada negara Islam. Jadi harta yang dibayar kepada negara Islam disimpan dalam satu rumah namanya Baitul Mal, ataupun satu kandang namanya Baitul Mal. Jadi Abu Hurairah bertugas menjaga kandang tu. Pada satu hari, satu malam masa dia tengah jaga dalam hadis yang sahih sebut, semasa dia sedang menjaga Baitul Mal pada waktu malam tu, tiba-tiba datang pencuri. Lalu dia tangkap pencuri tu, lalu dia nak tangkaplah, nak berikan dia, nak serahkan pencuri itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang tu ceritalah yang dia ni orang susah, minta lepaskan, minta kesian. Abu Hurairah pun lepaskan dia. Esok tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu cerita ni. Jadi Nabi pun cakap kepada Abu Hurairah, "Abu Hurairah, malam tadi jadi apa? Apa jadi dengan orang yang kamu tangkap malam tadi?"